adik pindahlah takut bahaya. Lepas tu saya pindahlah. Lain tu saya bangun susu Maya. Saya tak tahu dia dah ambil. Jenazah dia sampai, Al-Quran tu sentiasa berada di tangan dia. Dia masih peluk lagi Al-Quran tu, walaupun ada sedikit darah-darah itu setelah peluk. And then Al-Quran tu dengan dia sama juga macam dia tidur. Daripada jenazah dia lah baunya wangi kepada semua. Yang paling wangi adalah dia. Ya, yang paling wangi adalah dia. Dan Al-Quran tu tertutup seperti baru lepas dibaca. Macam mana kita tutup Al-Quran? Tutup macam tu saja kan, tak rapat. So macam tu lah, macam baru lepas dibaca. Muka dia pun tidur macam baru dia nak tidur. Sentiasa senyum je, walaupun ada darah-darah semua. Tapi tak ada darah. Darah itu dah freeze. Darah tu tak ada mengalir, tak ada langsung. Dah freeze, darah tu dah tak ada. So itu adalah, macam saya cakap tadi, itu adalah pengalaman pertama kami mendapat jenazah yang begitu. Bila kita ambil jenazah itu, and then kita bersihkan tangan dia apa semua, kita ambil Al-Quran tu, kita terpaksa bagi kat forensik untuk siasat fingerprint dekat situ. Dan ambil balik dan kita terus bagi kepada waris dia. Sekarang ni Al-Quran ada dekat waris dia apa semualah. And then senang, dia ada orang yang senang, kita tutup dia apa semua. And then macam ibaratkan macam dia tidur, kita tak payah kacau. Macam tu lah. Biarkan dia tidur, biarkan dia tidur. Sampailah dia bawa keluar menaiki van jenazah. So kita tak boleh biarkan lama di dalam bilik jenazah. Sebab kita 15 orang tu kita kena diselenggarakan dengan cepat. Okay, dia adalah orang yang saya tak tahu nak cakap, macam bau dia tu sampai sekarang saya tak ada. Saya sampai terbau-bau tau, sampai sekarang saya balik KL. Sampai sekarang kat KL saya macam masih terbau-bau lagi bau benda tu. Dia bukan bau macam bunga, dia bukan bau macam limau. Dia sesuatu benda yang tak pernah ada bau di dalam dunia ni. Ada buat visi dia cakap, jenazah Noli ni sangat-sangat tak ada bauan yang dekat dunia. Allah tak tahu bauan apa. Jadi kita pun adalah apa amalan yang saya tak tahu, family dia tak tahu, yang dia buat. Saya dekat balai polis, tetapi polis tu cakap masa dia tengah peluk tu sampai di hospital, eratnya sangat dia peluk, bomba terpaksa buka tangan dia. Allah. Jadi insya-Allah lah husnul khatimah. Itulah kita nak, insya-Allah. Aku boleh ambil. Boleh, dia boleh pergi. Kita nak kita nak sebab dia kata ada darah, biar ada darah pun. Ya, apa memang rasa nak ambil lah. Kita nak ambil nanti lina kita nak dia. Untuk itu kita nak. Petugas polis dengan bomba bagi tahu. Alah, jenazah dia, prof dia pun bagi tahu, prof doktor apa tadi ada buat visi dia cakap. Jenazah Noli ni sangat-sangat tak ada bauan yang dekat dunia. Allah tak tahu bauan apa. Jadi kita pun adalah apa amalan yang saya tak tahu, family dia tak tahu, yang dia buat. Jadi kita pun tak tahu. Yang kita tahu, dia hanya suka, memang hobi dia mengaji. Dia tak suka kalau dia balik seminggu, dia takkan keluar mana-mana kecuali dengan mak dia. Dia memang tak suka lepak ke, pergi mall ke, memang dia duduk rumah. Dia akan tolong mak ya, dia sapu pokok-pokok ni banyak kan, sapu sampah, jemur baju. 17 surah An. Dia jenis lah. Dia nak dia sini ya. Tapi kita pergi. Boleh nak jadikan Noli ni seorang hafazah yang berkualiti lah. Jadi saya kata saya biasa lah. Tapi sebelum pada tu mokpok kena lah dulu. Kita sebelum kita nak ajar anak kita, ajar diri kita dulu, kita bersih diri kita dulu. Saya mana Al-Quran dengan masjid dia, insyaAllah 5 waktu dah balik ngajikan Quran lah, gitu lah. Jadi anak-anak saya alhamdulillah, jadi setelah dia tengok kita sama saja, kita perangai kita, kalau kita tak isyak waktu, anak pun tak isyak waktu, rata-rata ngaji, mesti anak kita minat ngaji.
Beruntungnya kamu, Nurli, anak syurga, kerana kamu menghadap ilahi dalam pelukan Al-Quran. Semasa hayatmu, namamu tidak diketahui umum. Namun Allah angkat darjatmu di saat kematianmu. Namamu menjadi sebutan penghuni langit dan bumi. Kamu memuliakan Al-Quran sewaktu kamu hidup, manakala Allah memuliakan kamu sewaktu kamu mati. Al-Quran yang dijadikan teman hidup menjadi saksi kematian yang mulia. Subhanallah, Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah Maha Besar. Al-Fatihah dibaca dan disedekahkan buatmu, adik Nurli. Apa makna 10A kalau anak kita pergi tanpa bawa bekalan untuk akhirat? Baru-baru ni, seorang pelajar UPSR yang meninggal dalam kemalangan bas, jenazahnya ditemui dalam dakapan Al-Quran yang dia tulis sendiri. Pemandu wan jenazah kata bau jenazahnya wangi. Subhanallah, sungguh indah penghujung hidupnya. Ibu ayah, kita kejar sangat akademik, tapi kadang lupa tanam cinta Al-Quran dalam hati anak. Kejayaan sebenar bukan sekadar di dunia, tapi bagaimana pengakhiran hidupnya. Jom kita sama-sama lahirkan anak yang cinta ilmu dan cinta Al-Quran. Arwah Nurli Syahirah, seorang pelajar UPSI yang berusia 23 tahun tapi telah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Dan difahamkan juga arwah pernah menulis semula satu mushaf Al-Quran menggunakan tulisannya sendiri. Tapi tak semua orang mampu untuk berada di tahap seperti itu. Ada di antara kita yang dah bertahun-tahun belajar mengaji tapi masih tak boleh nak baca Quran dengan baik. Ada juga yang tak mampu untuk kenal satu persatu huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Quran. Tapi itu semua tak akan membuatkan anda terlihat kurang hebat. Sebab Allah tak pernah nilai siapa yang paling cepat. Tapi Allah akan nilai siapa yang paling berani untuk ambil tindakan awal dan mula belajar mengaji. Kalau anda rasa malu sebab masih tak boleh nak baca Quran, tolong ingat satu perkara ni. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk belajar mengaji, Allah pasti akan memberikan ganjaran yang sangat besar di akhirat nanti. Jom mulai daripada sekarang, kita mula belajar mengaji. Kita cuba jadi hebat seperti arwah Nurli Syahirah. Aku jauh orang lain nampak semua. Saya tak nampak langsung. Masa tu bomba kata apa ni, boleh ada adik ke tepi sebab kita nak tutup apa ni, nak meeting engine. Saya balik tepi ni, lepas tu nampak lagi lah. Tapi ada orang dekat orang luar tu orang tepi lalu adik pindalah takut bahaya. Lepas tu saya pindahlah. Saya tumpak saya bangun susu maya. Saya tak tahu dia dah ambil. Saya terkejut dah tahu. Jujur dia tak nampak lah tu orang tinggi dia kata. Gelap ketinggi duduk dalam bas dia. Tak tahu lah siapa keluar dia pun. Tanya pun tak tahu belakang. Mesti tak tu gelap. Mesti senyap dekat. Ada otak nepek rasa tak ada orang minta tolong langsung senyap je. Memang aku rasa saya pun tak apalah kalau tak ada referensi. Tak tahu. Dia fikir dia memang tak ada lah sebab dia rasa gelap sangat. Bunyi sangat sedar. Rasa tapi orang yang ada tepik lah, tak ada rasa pun, tak ada orang yang tiap lah, kita ada. Tapi dia okey, ada begitu. Kalau hidung. Ayah kerja lah. Ayah kerja di itu ada. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.